Young boss, young boss. We did it. Started from the bottom, now we both down and faded. Young boss, young boss. We did it. Someone don't swag out, shine a booger better. Young boss, young boss. We did it. Started from the bottom, now we both down and faded. Young boss, young boss. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Nur Izlaika binti Muhammad Firdaus, pengacara pilihan anda dari TV PSS Seri Bitara Channel, kini berada secara langsung di Padang SK Seri Waka Baru sempena perlawanan bola tampar peringkat daerah Kupat 2025. Dan saya pula Nuzara Karim binti Muhammad Izan, wartawan cilik anda yang akan membuat liputan penuh sepanjang acara berlangsung. Semangat pasukan dan penyokong hari ini sangat luar biasa. Pagi-pagi ke pasar tani, beli rambutan bersama nenas. Bola tampar kita saksikan hari ini, semangat juang sungguh jelas. Wah, aksi di gelangan sekarang sangat menggegarkan. Kita dapat melihat servis yang kuat, libasan yang padu dan pertahanan yang sangat kemas daripada kedua-dua pasukan. Sorakan daripada para penonton juga semakin rancak. Memang terasa aura persaingannya sihat hari ini. Nampaknya pemain-pemain benar-benar memberi 100% tenaga dan fokus mereka. Sekarang saya akan ke gelanggang untuk menemui beberapa pemain dan guru. Jom kita dengarkan apa mereka kata. Bersama saya ketika ini, Johan bagi kejohanan bola tampar lelaki peringkat zon Wakaf Baru. Hai, bolehkah anda memperkenalkan diri anda dan pasukan dari sekolah mana? Saya nama Aiman Akif. Saya sebagai ketua dalam bola tampar dari SK Seri Waka Baru. Macam mana perasaan kamu semua selepas habis perlawanan tadi? Sangat seronok! Bersama saya ketika ini, Johan bagi perlawanan bola tampar peringkat zon Wakaf Baru bagi kategori perempuan. Hai, boleh perkenalkan diri awak dan daripada pasukan sekolah mana? Hai, nama saya Dia. Saya ketua bola tampar SK Seri Waka Baru. Apakah perasaan awak semua selepas perlawanan itu tadi? Perlawanan pada hari ini kami rasa sangat sengit lah. Tetapi kami bahagia sebab kami dapat Johan. Ya, betul. Tengah hari, cikgu. Selamat tengah hari. Boleh memperkenalkan diri cikgu? Saya Cikgu Tiu. Apakah pandangan cikgu pada perlawanan bola tampar kali ini? Okey, perlawanan pada kali ini peringkat zon Waka Baru ni amat menarik sekali di mana semua pasukan memberikan saingan yang sangat kuat, menunjukkan satu perlawanan yang bermutu tinggi di dalam cuaca yang tak menentu, kejap panas kejap hujan, tapi masing-masing ingin menunjukkan semangat untuk terus menang. Alhamdulillah, perlawanan baru sahaja melabuhkan tirainya. Tahniah kepada semua pasukan yang telah menunjukkan semangat juang yang luar biasa. Kami dari TV PSS Seri Bitara Channel amat berbangga dapat membuat liputan di acara hebat ini. Semoga liputan ini dapat menjadi kenangan yang manis bagi semua. Indah sungguh si bunga Tanjung, tumbuh subur di tepi paya. Semangat sukan terus disanjung. Jumpa lagi semua, terima kasih ya. Jumpa lagi dari kami, saya Nur Izlaika binti Muhammad Firdaus dan saya Nuzara Karim binti Muhammad Izan dari TV PSS Seri Bitara Channel melaporkan dari SK Seri Waka Baru.